Dan ni banyak memandai-mandai, membodohkan diri sendiri. Antaranya tak boleh kata salam. Ramai ada orang dengar. Tak boleh kata salam Instagram, WhatsApp, Facebook. Ni geng-geng bahala pula ke ni. Tak boleh kata salam, kerana salam itu makna celaka. Mujahid jangan cakap banyak. Salam bukan makna celaka, salam makna selamat. Faham lagi? Tak usah nak reka, nak jadi ulama tak boleh, lalah reka benda-benda ngaruk lagu ni. Faham? Menyusahkan orang ramai. Dia kata ada orang kata, ada ustaz ni kata, salam saja tak boleh, kena kata assalamualaikum. Mu belajar ke dah? Kalau bodoh duk liang, jangan cakap banyak. Faham? Kita masuk syurga, malaikat akan sambut kita. Malaikat kata ke mana? Salamun alaikum. Faham tak? Nabi Ibrahim bila diselamatkan keluar daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud, benda perkataan dia salamun, salam juga makna selamat, selamat, sejahtera. Mari kita hak bongok dalam Facebook, salam makna celaka. Binawe punya orang. Dia tak puas hati lagi. Gini ustaz, salam ni memanglah makna salam tu selamat, tapi dalam agama Yahudi makna celaka. Dia kona pula ke Yahudi dah pula, supaya kita tak reti nak jawab, sebab kita tak ada kitab bab Yahudi. Konong-konong je jawabnya. Mun jangan nak kelentong. Dalam agama Yahudi celaka bukan salam. Sim alif mim sam makna celaka, bukan salam. Zaman Nabi, dia orang buat salam gini. Jumpa sahabat, orang Yahudi akan kata assalamualaikum. Dia tak kata assalam, assalamualaikum. Nabi kata hati-hati. Orang Yahudi kalau diberi salam, dengar dulu. Kerana setengah mereka tidak kata assalam, tidak kata salam, tapi assalamualaikum. Sam artinya celaka. Nampak? Dalam hadis sudah jawab. Sam arti celaka. Mari kita bongok akhir zaman, salam makna celaka. Sedangkan salam itu perintah Allah. Salam itu adalah sunnah Nabi SAW. Ulama-ulama sebut dalam bab beri salam, boleh kita kata yang terafdal assalamualaikum, boleh kita kata yang pendek assalam, dan boleh juga kita kata salamun alaikum, atau salam saja dibolehkan.